Okay, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya Razi Tajuddin, selaku host anda bagi podcast Keluar Kejap Je. Mungkin kita patut edit yang bahagian tu. Kejap Je podcast. Minta maaf. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Kita bersama dalam podcast Kejap Je yang dibawakan khas oleh All Star, a subsidiary of Scale Up Capital, satu syarikat firma pelaburan ke dalam dunia startup dan juga training dan juga travel agency. Okey, pada petang ini kita berbesar hati untuk episod sulung Kejap Je podcast ni. Bersama saya pada hari ini seorang usahawan yang sangat terkenal. Saya boleh katakan berjaya. Dan of course, on a personal level merupakan seorang sahabat karib saya yang mana dibawakan khas jauh datang daripada negara jiran Indonesia. Dan usahawan ini terkenal dengan syarikatnya yang saya kira tidak asing lagi, iaitu thelorry.com. Jadi sudah tentu bersama saya adalah saudara Nadir Asyafiq bin Zainal Abidin. Selamat datang ke Kejap Je Podcast. Terima kasih Razi Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay. So, mungkin kalau ikutkan saya do the introduction, tapi saya rasa saya nak buat kelainan sikit. Apa kata saya mempersilakan tetamu kita ni untuk mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan diri. Of course, sebagai co-founder The Lorry ni ramai yang dah tahu. Tapi kalau boleh perkara-perkara lain yang mungkin pendengar kita, penonton kita yang mungkin tak tahu apa yang Nadir Asyafiq terlibat ataupun mungkin ada perkara lain yang tengah buat sebelum ni, kerja apa dan sebagainya. So dengan itu saya persilakan Saudara Nadir. Okey, terima kasih Saudara Razi. Saya mulakan kerjaya saya sebenarnya di investment bank di CIMB. Tak lama sebenarnya saya punya pengalaman di sana kerana lebih kurang setahun saya ada di CIMB, saya di headhunt. Kepala saya dicari oleh salah satu firma logistik yang udara. Jadi pada waktu itu firma logistik ini memerlukan seorang finance manager merangkap seorang officer, special officer untuk bos pada waktu itu. Dan simple je dia punya value proposition pada waktu itu. Gaji saya di CIMB adalah RM3,200. Umur saya 24 tahun. Dan bos tu kata, okay, you come to my company, I will double your salary. Semudah tu Semudah itu je. Pitching dia macam tu ya? Pitching dia macam tu. I'll double your salary? Double your salary, you come. And dia bukan sekadar duit tu yang menjadi consideration. Okay. Duit tu betul, tapi because dia ada satu misi. Dan benda ni sebenarnya membuatkan drivekan saya, memberikan motivasi kepada saya. Jadi saya tak suka buat benda kecil-kecil. Okay. Saya nak buat benda yang besar, benda yang challenging, benda yang adventurous. Meaningful lah. Benda yang meaningful dan impactful. Sebab kalau benda tu tak impactful, saya tak berminat. I see. So that's the context how it begins. Alright. So dari situ saya masuk ke firma logistik udara ni, kemudian bersama mereka selama 2 tahun, kemudian terus lompat ke alam keusahawanan. And it was an app namanya Glocalize. Glocalize ni pada waktu ni saya boleh katakan part time juga pada waktu tu, sebab kami masih dalam fasa product market fit, masih nak mencari users. Sebab pada waktu tu aplikasi kita masih baru dan kita mencari kita punya ideal customer profile yang tak jumpa-jumpa. Jadi bila kita tak jumpa, saya simpulkan pada waktu itu usaha itu gagal. So boleh kata Glocalize ni was your first startup and you fail. First startup failed miserably, dan sebenarnya dapat duit investor juga, tapi tak banyak lah, tak sampai juta-juta, adalah dalam puluh ke ratus ribu. Tapi disebabkan kami tak dapat proof yang app itu boleh mendapat users yang menggunakan hari-hari, itu basically
kegagalan. Dan sebenarnya banyak momen-momen dan juga pembelajaran dari kegagalan ini yang saya bawa ke Delory. So okay, of course di scale up capital ni kita invest in business and in talent. Of course lah, sebagai investor seboleh mungkin kita nak elakkan kegagalan, betul tak? Jadi dalam konteks ni kan, mungkin Nadir boleh ceritakan ataupun kongsikan apa one of the biggest lessons you learn from the failure. Sebenarnya macam saya cakap tadi, ada satu benda yang dinamakan product market fit. Product market fit ni adalah satu jargon yang dibina oleh otai-otai di Silicon Valley. Mereka berpendapat bahawa kalau produk kita ni tak diterima oleh pasaran, market, maknanya produk kita ni belum sampai product market fit. So apakah dia punya barometer ataupun cara untuk test? Simple saja, Tuan Razi. Kalau besok Grab dan AirAsia Rides ni hilang daripada kita punya hidup, Okay. rasa sakit tak? Sakit Kan? Itu maknanya diorang dah capai product market fit. Solusi mereka itu memang menyelesaikan masalah sampaikan bila mana ianya hilang dan lesap dalam pasaran, ianya akan mendatangkan satu keperitan yang dia macam kita rasa kehilangan. So that was an easy way to understand Betul. the concept of product market fit. Product market fit. Rasa kehilangan tu. Rasa kehilangan. Okay. Jadi simple je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada satu produk atau servis, kalau produk tuan-tuan dan puan-puan hilang daripada pasaran hari ni, adakah customer tuan-tuan dan puan-puan akan merasa kehilangan? Kalau diorang kata tak, sebab ada kompetitor lain, itu mungkin tak capai lagi product market fit. Jadi bila saudara Nadir buat Delory, bangunkan Delory, bagaimanakah cara Tuan Nadir dapatkan product market fit? Yeah. Jadi saya dah buat Delory ni tahun ini 2025, dah nak melangkah ke 11 tahun. 11 tahun ini banyak eksperimen yang saya buat, banyak pengalaman yang saya belajar. Tapi di awal itu 2014, sebenarnya saya pun tak tahu yang orang akan mahu pindah rumah secara online. Sebab pada waktu tu boleh dikatakan blue ocean punya space. Kompetitor sedia ada tak wujud. Diorang tidak menggunakan teknik-teknik seperti Google Ads dan Facebook Ads untuk mempromosikan servis mereka. Saya antara orang yang... Saya faham kenapa benda tu boleh timbul. Kenapa? Because your partner, the other co-founder is Chinese. Yes. Malaysian. Saya antara pioneer lah daripada untuk buat benda tu. Okay. dalam this particular niche, right? This particular niche. And satu lagi saya, of course lah, sebab kita kawan rapat, jadi ada perkara yang kita dah tahu kan. Saudara Nadir pernah naik lori keliling Malaysia just to validate your product. Betul ke? Betul. Saya pernah menjadi kelindan lori angkat peti ais tingkat 4 flat tanpa lift. Okay. Dia bila kita nak buat satu benda, kita kena buat betul-betul. Okay. Dan kita kena memahami apa yang kita buat. Sebab itu sampai sekarang tak ada orang boleh menipu saya. When it comes to lori ke pindah rumah ke. Kalau diorang kata tak boleh buat, I've done it before. So you cannot BS me. Faham. Itulah dia punya cerita. So maknanya kalau saya boleh simpulkan, the concept of getting product market fit ni is to get your hands dirty. So tadi nak jawab soalan sedikit. Dan juga boleh kita takrifkan, adakah kita boleh dapat 100 pelanggan pertama yang happy dengan servis kita? Okay. So pada 2014 tu September, saya hanya dapat dalam 1 booking sehari. Tapi of course immediately after that di bulan Oktober 2 booking sehari. Okay. Jadi saya capai 100 booking tu dalam bulan ketiga. Dan alhamdulillah semuanya happy dengan servis yang kami bagi. Jadi
bila mana bulan ketiga itu saya dah yakin dah dapat 100 customer, pelanggan, barulah kita buat properly, kita buat Snapchat. Saya minta partner maknanya buat je more or less dummy portal dulu. Portal tu dah ada. Portal tu dah ada. Kami ambil risiko sikit untuk bayar freelancer untuk buat website itu. Tapi syarikat belum wujud. Sebab bank account pun tak ada. Bank account pun tak ada pada waktu awal tu lah. First month and a half. Bila dah ada customer, baru buat bank account, baru buat syarikat, baru aku ambil commission. Faham? Sebelum tu buat amal jariah. In fact benda tu sebenarnya salah satu tips juga. Untuk kita test benda baru, mungkin ada mazhab yang kata kena buat amal jariah sikit. Bakar duit sedikit ataupun ambil zero margin untuk test produk tu. Dan in fact, that's what I'm doing right now dekat Indonesia. I'm launching something, test produk baru iaitu prepaid. Okay. So the experiment that I'm trying to do adalah adakah orang mahu transaksi dengan kita kalau aku bagi harga yang murah, sangat-sangat murah, tapi diorang kena bayar kat depan. Faham? Dia macam Air Asia yang apa tu? ASEAN Pass. ASEAN Pass. Bagi sekian-sekian ringgit, boleh fly dengan free ke anywhere, ataupun dengan anytime, super murah. Semua okay, faham? Lebih kurang begitu. So maksudnya dekat sini, from an idea, and then you just terus launch it, try to get your hands dirty, get traction, only then baru form a company. Betul. Baru formalize the business. Betul. Itu sebenarnya memang saya punya falsafah hidup lah. Okay. So saya tertarik tadi ada satu perkara yang saudara Nadir cakap kan, berkenaan 11 tahun usia Delori. Dan I'm pretty sure dalam 11 tahun ni, you pun kata tadi, banyak eksperimen yang dijalankan. Dan eksperimen ni of course tak boleh lari daripada pivot. Maksudnya mengubah model bisnes. Fundamental masih sama, iaitu Delori, logistik and so on. Tapi of course lah, business model ni boleh diubah, ditweak dan sebagainya. Jadi of course, as an entrepreneur lah, kalau Tuan Nadir boleh kongsikan macam mana seorang usahawan ni perlu tahu this is the time untuk mereka pivot ataupun ubah business model mereka. Okay. Saya selama 11 tahun ni tentunya mengalami banyak jenis kegagalan. Even within Delori sendiri. Dan in fact, kita ada produk-produk yang kita lancarkan tak jadi. Okay. Contoh, macam satu produk ni saya namakan dia e-logistik. E-logistik. Iaitu kita nak membantu company-company ataupun pengusaha-pengusaha lori yang balik kosong. Contoh, dia pergi KL, dari KL pergi ke Penang ada barang. Dari Penang ke KL dia tak ada barang. Faham? So kita nak try to carikan barang untuk dia dan dia boleh jual this trip dengan harga yang lebih murah. So time balik itu ada kerja lah. Ada job. kerja, jadi dia tak balik kosong. Okay. Jadi balik kosong ni satu masalah yang besar, terutamanya di Indonesia. Di Malaysia dia kurang painful. Because jarak dari hujung ke hujung, contoh Penang ke Kuala Lumpur ni 300 kilo lah. Betul. Jadi They can afford lah. They can afford, ataupun mungkin trip pertama dia tu sebenarnya dah boleh cover dah. Okay. Tapi kalau macam contoh orang-orang pengusaha-pengusaha lori atau di Indonesia kita enggak bilang lori ya, kita bilang truk. Ya. Orang truk-truk ini dari Jakarta ke Surabaya itu sebenarnya kenapa cakap bahasa Indonesia? Jakarta ke Surabaya sebenarnya very very painful because dia lebih 1000 km. Ya, 900 km. Jadi kalau nak balik itu dia mungkin tak ada modal. Faham? Okay? Jadi aku cuba buat satu produk untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita bina satu digital product ahead of its time, bila mana the use case and the kebiasaan pengusaha-pengusaha lori ini adalah untuk bagi tahu dia balik kosong di WhatsApp chat atau WhatsApp group. Jadi kalau dia nak pergi masuk ke website lain, isi borang lagi, lambat.
Dia tak seamless dan banyak sangat friction. Okay. Tapi pada tahun 2025 dan ke atas ni aku macam ada idea-idea lain yang mungkin boleh menyelesaikan masalah ini dengan AI. Faham. Tapi just nak patah balik sikit. Ya Pak Nadir ya. Ya silakan. Jadi yelah, bila kita launch a new idea kan, new product, for sure 90% of the time it will fail immediately because of so many reasons. Tapi sampai mana yang kita tahu yang kita dah reach to a point that okay, produk ni gagal ni, it's time to change. Sebab dia boleh jadi yang the failure tu temporary, benda yang kita nak buat tu, dan lepas tu dia boleh boom kan. So kita pula tak nak macam overreact kan, baru gagal sikit kita terus meloncat, terus tukar benda lain, buat benda lain kan. So maybe dekat sini your wisdom is needed lah to at least share with us kan, macam mana untuk kita tahu yang tak terlalu cepat melata, at the same time tak terlalu lambat untuk tidak bertindak. Okay. The middle ground definitely adalah bila kita buat apa-apa eksperimen berkaitan dengan bisnes kita ataupun bisnes baru, kena buat eksperimen dan bagi set budget. Jadi jangan ada mindset untuk spend ratus ribu juta-juta untuk benda yang kita tak tahu sama ada dia boleh dia berkesan boleh mendatangkan impak ataupun menyelesaikan masalah atau tidak. Okay. Contoh macam tadi e-logistik itulah. Probably kita bakar maksimum RM5,000 maybe. Okay. Untuk proof kan benda tu tak jadi dalam masa 3 bulan. So are you saying that the best timeline and capital yang ready to be burned lebih kurang dalam 5 ke 10 ribu within 3 months? Yeah, something like that. Maknanya berdasarkan bajet masing-masing lah. Okay. Because mungkin ada orang yang nak lenjan marketing lebih tinggi, ada yang tidak ada bajet sebegitu. In fact, saya nak share yang pada tahun 2024, Delori kami ada satu visi baru. Iaitu bukan sekadar kita nak main di logistik darat. Kami dah bergerak ke freight forwarding. Okay. Freight forwarding tu maksudnya penghantaran luar negara. Jadi pada tahun 2024 saya eksperimen dengan satu simple produk, iaitu nak kirim barang dari Indonesia pergi ke Malaysia. Okay. Right? Dan pada waktu awal ni memang fasa eksperimen. Kita buat Google Ads, kita buat Facebook Meta Ads, iaitu Facebook dan Instagram, SEO. Pada 3 bulan terawal tak banyak. Tak ada orang booking pun, sikit-sikit lah kan. Mungkin dalam 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Pada bulan ke-6, macam hockey stick dia punya growth. Macam ni Macam ni. Kan? So pada stick. Hockey stick. Jatuh, Jom naik sini. Okay. So basically produk yang saya namakan Beyond, Beyond Borders, Beyond dengan BE yang kawan kita tu BY. Alright. So BEYOND ni kita growkan basically 40 kali. December versus January 2024. 40 kali ganda. So kalau macam tu maknanya ada masanya kita kena ada conviction and strong faith lah. For sure. Jadi pada 3 bulan 6 bulan pertama tu memang kami rasa macam kami spend tak banyak sebenarnya. Kami spend sikit tapi bila macam tiba-tiba dapat customer yang nak repeat order. Bila repeat order sebenarnya adalah antara metrik yang kita gunakan untuk tahu sama ada produk kita ni sudah dapat product market fit atau tidak. I see. Right? Dan yang kelakarnya, saya sebenarnya ada satu hipotesis yang orang yang nak hantar barang dari Indonesia ke Malaysia adalah pengusaha-pengusaha ataupun SME Indonesia. Okay. Yang kami target pada waktu tu adalah fashion. Fashion dengan makanan. Kan? Tapi yang hantar barang dari Indonesia ke Malaysia ni, top customer kita adalah pengusaha bukan dari Jakarta, dari Purbalingga. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa lah, Jawa. Purbalingga. Dan dia orang jual apa? Bulu mata palsu. Bulu mata palsu. Aku rasa kita dah penetrate the whole community of Purbalingga punya bulu mata palsu. Semua pakai servis kita. So kalau lepas ni jumpa mana-mana probably delivered by us. Okay. High chance. So
Kalau ada bulu mata palsu dari Purbalingga, which by the way Indonesia ni memang begitu. Dia ada bandar-bandar ataupun kota-kotanya yang specialist satu produk. Faham. Right? So dia orang Purbalingga ni dia specialist rambut palsu dan bulu mata palsu. Dan itu adalah top customer kita. I see. Menarik tu. Ha. Tak apa, itu kita boleh bincang after podcast nanti. Saya nak bawa perbincangan ni ke satu dimensi baru, iaitu berkaitan dengan partnership. Macam saya kata tadi, saya dah somehow highlight kan yang saudara Nadir mempunyai co-founder seorang usahawan bangsa Cina. Jadi of course soalan ni berkisar bagaimana you sebagai seorang usahawan Melayu membangunkan perniagaan sama-sama dengan bangsa lain. Dalam konteks ni bangsa Cina lah. Sebab perkara ni mungkin ramai yang nak faham kan, the dynamic, because the culture is different, the way of doing things is different, the thinking is different. So macam mana tu Nadir, kalau you may share with us kan? Jadi partner saya ni nama dia Chihao. Saya jumpa dia di company logistik udara yang saya masukkan tadi. Okay. Jadi saya masuk 2012, saya keluar 2014. Jadi sebenarnya saya dah ada pengalaman bekerja dengan beliau selama 2 tahun. Jadi of course, kalau kita boleh cari seorang individu yang kita kenal, yang kita dah berinteraksi hari-hari, itu lebih baik. Right? Itu pertama. Kedua, of course, bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya relationship kami ni pada waktu awal quite professional. Maknanya dia tak adalah saya nak call dia, nak sembang, nak cerita pasal anak bini ke semua, tak ada. Tak ada. Memang kami tak ada relationship seperti itu di awal. Jadi memang kami punya relationship ni very professional. Kita bincang benda-benda berkaitan dengan duit, investment, macam mana nak buat duit. Jadi satu hari tu di waktu makan tengah hari, kita bincang pasal idea Delori ni. Dia in, saya in, let's go. Tapi daripada segi perbezaan budaya itu, saya rasa saya memang dah berinteraksi dengan kaum lain dan juga manusia-manusia, berbagai jenis manusia, sebab saya study luar negara. Jadi tidak ada kekok di situlah. Okay, faham. Tapi just nak tahulah, adakah satu kelebihan bagi satu bisnes ni sekiranya ada co-founder dia dari pelbagai latar belakang bangsa? Betul. Dan mungkin tak tahulah saya boleh sebut kat podcast atau tidak, tapi ada benda saya boleh buat, ada benda dia boleh buat. Ada benda saya tak boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Karaoke. Jadi macam tu lah. Dia saling melengkapi. I'm not gonna comment on whatever you said. Okay. Faham. Dia saling melengkapi. Jadi of course kadang-kadang simple strategi lah. Kalau macam tiba-tiba investor dari China datang, takkan saya nak pergi, kan? Kalau tiba-tiba ada investor Arab datang dengan pakai serban dia apa semua, ataupun investor minta menyantuni pergi masjid, takkan dia nak pergi. Akulah yang pergi. Okay, menarik. Satu input yang baru. Okay, now kita nak tanyalah berkenaan dengan investment, pelaburan. Boleh kongsikan tak berapa jumlah keseluruhan pelaburan yang dah masuk ke dalam Delori? Sejak 2014, total ni sebenarnya dah public semuanya. So 11 juta US dollar. 44 USD Okay, so para pendengar dan penonton boleh do the math mengikut exchange rate terkini. 11 juta dolar sejak daripada 2014. Okay, memandangkan Scale Up ni satu syarikat pelaburan. Jadi of course saya nak tanya soalan dalam konteks seorang pelabur. Okay, so macam mana stakeholders management, investor relation ni di peringkat Delori ni untuk you keep making them not only happy tapi boleh believe in your long journey. Sebab 10 tahun ni
kan. Dan I'm pretty sure dalam tempoh tersebut ni adalah ups and down dia apa semua kan. Jadi bila dah melibatkan ups and down ni, kadang-kadang pelabur yang mungkin senang meloncat ke, nak tahu apa-apa ke, and but of course you do have some secret. Macam mana nak deal dengan investor ni? Generally, sebelum Delori buat equity crowdfunding, ECF, generally investor-investor kami ni adalah institution. Bila kita sebut soal institution ataupun firma ni diorang dah ada SOP mereka tersendiri, iaitu kena submit nombor-nombor dan KPI setiap bulan. So asalkan kita submit, asalkan segala perbincangan di board meeting kita update, dan kita, kalau mereka ajak untuk ke office untuk menerangkan apa-apa persoalan, kita hadir. Saya rasa itu je lah resepi dia. Always interface, always tell the truth. Jadi sekarang ni Februari 2025. Okay. Dan kita mungkin tahu di Indonesia ada kes besar. E-fishery. Tak nak sebut. Tapi ada kes besar yang yang basically menggoyangkan seluruh ekosistem pelaburan di Indonesia. Goyang habis. Goyang habis So maknanya key dia adalah tell the truth. Tell the truth, jangan tipu, jangan inflate numbers. Because generally or naturally, orang bila di-pressure, contoh investor kata, weh kau mati-mati kena 4 kali ganda revenue dalam masa setahun atau tahun ni. Okay. So kalau you are pushed to a corner, you might be considering to do some fraud. Because you just want to deliver, you have to deliver based on your investor expectation. Betul. Dan ada, tak nak sebut, tapi basically company-company sebegini diorang buat fictitious transactions. Nampak real dan legit, dan audit pun tak nampak benda ni. Dan investor nampak, oh okay, kau capai KPI sebenarnya. Faham? Tapi sebenarnya itu tipu belaka. So but how do you deal with those investor yang meet this target and push you to the corner? So far alhamdulillah, selama 11 tahun ni belum adalah yang push Delori begitu, sebab kami akan sentiasa explain dan ada open communication, open Q&A, dan kita akan bagi the best case scenario, worst case scenario, mid case scenario, supaya investor pun faham apa prospek untuk company kita setiap tahun. Faham? So if I can summarize, first, tell the truth. Kedua, always communicate. And third, prepare best case and worst case scenario. So ni je. 11 tahun ni boleh kata inilah antara. And of course, kena ada open communication tu, sub topik dia adalah kena ada sistem untuk bagi regular numbers kepada investor. I see. Jadi jangan, maknanya kena biasa. Until what level Delori? Monthly? Kami ada satu sheet ni, Google Sheet ni, yang kami maintain dari tahun 2014 sampai 2025. So sheet tu sama. Dia Excel sheet. Okay, faham. Ada tab dia 2014 sampailah 2025. So maknanya bila ada je info baru, dokumen baru, masuk dalam file, masukkan je, hantar. Just keep updating. Dalam file yang sama kami update. Macam data room lah. Macam data room. Jadi kena transparent. Dan antara sebab mungkin syarikat-syarikat di luar sana yang mungkin tak berapa solid dengan investor mereka, kadang-kadang ialah diorang tak berapa transparent, buat benda-benda yang fraud, buat benda-benda yang tak legit. Borderline lah. Ataupun merompak syarikat sendiri. Ya. Merompak syarikat sendiri tu pakai duit company lah. Beli Lambo. Okay. Kau tak ada kan? Nadia pakai kereta apa sekarang? Saya tak ada kereta. Sumpah, saya tak ada kereta. Ya, sebab saya duduk Jakarta. Kat Jakarta kereta apa? Toyota. Okay. Mana nak tahu Lamborghini ke apa kan? Tak ada. Anyway, good insight. Next, saya nak masuk berkenaan dengan team member, pasukan. How do you select talent? How do you select your key management punya members?
Kan? Tadi sebenarnya kau tanya soalan founder ke investor. Sebenarnya investor ke founder pun dia sama seperti founder ke team. Maknanya investor kalau nak mencari founder sama seperti mana bos nak cari employee. Iaitu macam mana? Iaitu kita kena tengok dia punya perwatakan. So kadang-kadang ada benda yang tersurat, iaitu dia punya pengalaman, dia punya benda-benda yang tangible lah. Pengalaman dan technical skills dia. Tapi untuk saya sendiri, saya melihat ke intangibles. Tengok cara dia berkomunikasi. Tengok cara dia, kalau kita tanya soalan-soalan pasal masa lampau dia, adakah dia betul-betul honest dan upfront, ataupun dia macam seolah-olah mahu menyembunyikan apa-apa. Right? Jadi untuk saya sendiri, banyak team member saya sebenarnya, saya cari mereka dekat Jobstreet, kat LinkedIn, untuk sesetengah keadaan saja. Dulu-dulu saya memakai Headhunter. Tapi Headhunter mahal. Baik cari sendiri. Any specific characters yang kalau ada benda ni 80% lah, this guy will get it? Kadang-kadang one of the best ways sebenarnya untuk saya filter untuk kerja-kerja manager, saya akan minta dia selepas first interview, minta dia present, buat slides dan present kepada saya. Dan daripada presentation tu, simple je saya boleh tahu dia ni put effort ataupun betul-betul mahu kerja dengan kita atau tidak. Kalau dia buat sambil lewa, research pun tak mendalam, slide pun tak lawa, dengan gambar-gambar dia sengit-bengit, kan? Kita dah tahu dah kerja dia macam mana. So sebenarnya itu one of my tricks lah. Even saya nak cari PA pun saya minta dia buat slide. Saya buat slide, minta dia buat presentation, dan daripada situ saya boleh tahu perwatakan dia macam mana. In fact, dekat Indonesia saya pernah minta beberapa orang buat benda ni, dan memang kalau dia punya presentation teruk, saya boleh strike off terus. Sebab dia tak ada kemampuan untuk berfikir luar kotak. Sebab saya tanya soalan-soalan di luar kotak. I see. So adakah anak-anak kena buat slide kalau nak cadangkan pergi percutian? Betul. Itu memang saya praktikan. Hai. Okay, interesting. Fun fact kepada penonton dan pendengar, mengenali Nadir ni memang betul. Beliau adalah seorang yang well prepared and prepare well. Kalau kata exam tu hujung tahun ni, sekarang ni dia dah start dah. Dia dah start dah ulang kaji, revision and what not. Dia sampai hujung tahun. Aku selalu cakap kau assignment aku bulan depan nak submit, sekarang aku dah buat. Dia macam tu. Dia tambah tokok tambah. just to exaggerate and amplify the message. Dia bukannya bangsa last minute which is saya tak boleh last minute. Dia tak boleh. Saya panik. Dia panik. In fact, bila saya bercuti dengan beliau, nak pergi Bandung saja, kan, yang kita ni jenis free and easy. Dah sampai tu baru kita decide. Book hotel pun macam a day before or probably few hours before. Tapi Nadir 2 weeks before dah tanya dah. Dia siap minta saya buat itinerary macam mana seorang isteri buat untuk trip keluarga. Jadi kadang-kadang saya sampai stress. Saya macam astaghfirullahalazim, last aku travel dengan Mamat ni. And I think itulah kali terakhir kot kita travel bersama. Kita tengok. Just some fun facts. Tapi berbalik kepada team members kan, tadi tu berkenaan macam mana the way you hire them. How about the way you fire them pula? Okay lah, before fire lah, manage lah. Macam mana your leadership style? So far, leadership style untuk manager, because of course founders ni kita interface dengan manager. Okay. Right? Golongan-golongan manager. So far, saya punya pendekatan adalah untuk beri dia seberapa banyak empowerment ataupun kebebasan, right, dan juga independence untuk membuat apa-apa keputusan. Dan saya akan check keputusan dia adakah produktif dan juga betul, at the end of the month ataupun at the end of the quarter. Dan kita akan buat review dan akan lihatlah sama ada keputusan itu betul atau tidak. Right? Okay. Jadi empower dia betul-betul.
berikan dia seberapa banyak support yang mungkin. Jadi sebab tu saya amalkan stand up meeting. Stand up meeting ni setiap hari saya akan tanya, buat apa semalam? Hari ni buat apa? Dan semalam ada masalah-masalah tak yang saya boleh bantu? Right? So very very quick meeting untuk just buat temperature check. Dan dari situ kita dah boleh tahu dia punya feelings dan dia punya mindset. Okay. Tapi empowerment tu memang betul. Saya beri dia kebebasan. Saya tak nak dia second guess ataupun dia kena macam melalui beberapa layer of bureaucracy ataupun layer of keputusan untuk membuat apa-apa tindakan. Sebab benda tu lambat. Right? Kita ni sebagai seorang company yang kecil, company yang sepatutnya kena nimble dan cepat, kena buat keputusan cepat. Tak boleh semua benda nak kena refer to boss. Okay, just a scenario kan. Adakah you seorang leader yang kalau tengok manager you tu, the way dia nak buat tu, you tahu dah dia akan buat salah dan akan langgar dinding kan. Contohnya mungkin strategi dia, you tahu dah ni tak boleh pergi ni kan, salah ni because you been there dan that. Adakah you akan membiarkan dia buat salah dengan harapan dia akan belajar, ataupun you akan stop it before it happen? At the end of the day, saya mungkin tahu tentang perkara itu dalam konteks A, tapi mungkin dalam konteks B benda boleh berubah. Jadi saya akan tanya dia beberapa kali, adakah you ada conviction atau tidak untuk buat benda ni? Alright? Ada conviction ataupun ada keyakinan yang sangat-sangat tinggi. Kalau tiada conviction, tiada keyakinan, saya akan tanya dia, kenapa tidak ada? Kalau ada, okay, saya akan tanya lagi beberapa soalan follow up. Kalau dia betul-betul ada, dan baru kita akan go and go green light. Seperti itu. Okay, last one before kita go to Q&A. How do you fire them? Fire ni, to be honest, saya dah buat beberapa kali. Ada generally yang saya uruskan ni kebiasaannya dengan cara baik lah. Right? Dengan cara yang baik. Tapi nak saya bagi tips yang general untuk fire ni, saya rasa susah. Sebab secara umum kes tu berbeza. Ada kes dan orang PL dia dan orang-orang berbeza, dan kenapa dia underperform pun berbeza. Dan juga mungkin dia underperform, mungkin dia ada masalah disiplin, mungkin dia tak mendengar cakap kita. Semua ni boleh menjadi faktor. Right, so kena tahulah exactly kenapa dia mahu dibuang. Okay, terima kasih Saudara Nadir atas perkongsian dalam kata apa, first part of the podcast. Okay, now kita nak masuk kepada soal jawab. Saya ada beberapa soalan, in fact banyak soalan ni yang saya dapat daripada penonton yang merupakan CEO di bawah Scale Up Capital. Saya cuba tanya soalan yang saya rasa mungkin tak berapa cover ataupun tak cover lagi dalam sesi sebentar tadi. Okey, soalan daripada saudara Alif Ashraf. Kalau Tuan Nadir boleh ulang balik perjalanan sebagai seorang usahawan ni kan, dengan wisdom 11 tahun, dengan apa yang dah tahu, dengan apa yang dah kenal sekarang apa semua, apakah bisnes yang Tuan Nadir akan ceburi? Grass is always greener on the other side. Maksudnya, kalau saya ni buat bisnes berasaskan teknologi, saya ada satu naluri untuk try benda tradisional. So saya dah fikir dah, mungkin lagi elok kalau aku pergi buat, mungkin jual perfume ke, jual kosmetik ke, buat restoran ke. So benda-benda begitu, sebab kita melihat kepada the other side tu lagi green daripada di sini. Tapi to be honest, saya tak pernah terasa regret dengan apa yang saya buat ni selama 11 tahun. Sebab saya rasa benda tu adalah benda yang membina diri saya sampailah ke hari ini.
Okay, so no regret No regrets, absolutely no regrets. Dan kalau saya jawab, oh sebenarnya saya nak jadi, nak apa? Ada airline. Nak buat syarikat perikanan ke, nak buat nak jadi ni jadi tu. Benda tu macam yalah, kita kufur takdir. Kufur takdir. Takdir tu dah letak dah saya kat sini. Selalu dengar kufur nikmat ni, Kufur takdir. Oh, alhamdulillah. Okay. Menarik. Okay, soalan berikutnya adalah daripada saudara Hafizi. Ni menarik, saya suka soalan ni. Tuan Nadir berpandangan adakah lebih baik seorang usahawan itu fokus kepada satu niche saja ataupun diversify? Soalan aku. Soalan ni sebenarnya dekat dengan hati kami berdua. Yes. Mungkin sedikit saudara Razi Tajuddin ni, dia ada satu fasa di hidup dia buat macam-macam benda. Macam-macam benda. Jadi saya sentiasa memberikan nasihat kepada beliau, fokus dan fokus. Sampaikan saya tukar nama dia dekat saya punya phone book, Razi Fokus Tajuddin. Supaya dia tahu. Sorry. Dia kena tukar nama saya di phone book beliau, Nadir Fokus Fokus Asyafiq, supaya diingat untuk fokus, right? Sebenarnya yes, become a king in your niche, become a master of your own niche. Bila dah rasa dah power, dah jadi raja di niche tersebut, dan merasakan niche itu rasa dah tepu, ataupun tidak ada lagi benda yang kita boleh dapat daripada niche itu, barulah explore niche baru. Itu general. Tapi itulah, kadang-kadang saya selalu panggil benda ni shiny object syndrome. Maknanya kita dah okay, kita dah kaya dengan satu niche, tiba-tiba orang bagi peluang-peluang, dah bagi opportunity luar daripada bidang dan kepakaran kita, luar daripada niche kita. Lepas tu kita masuk duit, kita letak wang dan tenaga, tak jadi. Jadi untuk saya ni, kadang-kadang kalau ada bunyi-bunyi shiny object syndrome ni, kena pekakkan telinga dan just fokuskan kepada niche kita. Saya sedikit, sorry Razi, walaupun tadi saya ada explain saya masuk ke freight forwarding. Okay. Saya memang basically dalam niche logistik darat. Dan selepas 11 tahun baru saya keluar daripada niche logistik darat dan tambah niche baru, iaitu udara. Basically udara. Udara sebab pengiriman luar negara ya. Faham? Testing. Saya punya okay. Kita memang tak ada soalan secara live kan? Just baca daripada sini kan? Okay. Tak apa, sementara tukar mic, saya boleh bagi mic saya. Okay, ada soalan yang nak tahu. Kenapa Mylori? Nama Mylori ni saya suka. Sebab sepanjang saya kenal dengan Nadir ni, kita pernah berada dalam council, dalam sepentar apa semua. Kalau orang tak tersilap dia lori, dia akan sebut Mylori. Yes. In fact, nama pertama Nadir dalam phone book saya lah nadirmylori.com. Jadi Nadir, kenapa Mylori pindah ke Indonesia? Jadi tak tahu kenapa. Mungkin orang Malaysia ni bila nampak dia macam the associate my. Dia memang dia butakan mata dia dengan the. Jadi the tu maknanya the only. My tu saya punya. So lain. Dia sebab dia tahu lori ni daripada Malaysia. So my lah. My lori lah. In fact, dalam parlimen pun my lori kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah cakap. Tapi sebenarnya tak silap dia sebut my lori. Ya, waktu kau pergi jumpa dia. Ya, my lori. Okay, kenapa Mylori pergi ke The Lorry pergi ke Indonesia?
Jadi saya sudah berada di Indonesia ni dah lebih 2 tahun. Dah lebih 2 tahun. Saya pindah awal 2023. Dan kenapa saya pindah di sana simple sahaja, because pada waktu tu Indonesia sudah menjadi majority daripada kita punya group revenue contribution, right, dan juga profit contribution. Jadi bila mana terjadinya begitu, saya merasakan terlalu berisiko tinggi untuk saya duduk kat sini dan ada orang lain yang manage di Indonesia. Right? Baik saya duduk di situ, manage dan pastikan semuanya berjalan dengan lancar. Itu adalah pertama. Kedua sebenarnya ialah Indonesia 2003, many investors, people generally market very bullish on Indonesia 2023 because of impak dan wave yang Pak Jokowi bawa. Right? Faham? So orang generally suka untuk invest dalam syarikat-syarikat Indonesia, dan so investment pun ada juga dalam consideration. Pasaran juga besar, volume ada, dan in fact saya sebenarnya kaget tu bahasa Indonesia, terkejut dengan volume yang ada di Indonesia ini. Kalau syarikat kurier ataupun pengiriman dekat Malaysia, mungkin diorang ni boleh hantar dalam 100,000 ke 200,000 parcel sehari. Dekat Indonesia, dia punya volume adalah 1 juta ke 2 juta sehari. Masa COVID 4 juta. So scale tu, kita hanya boleh betul-betul faham scale bila kita masuk Indonesia. Ya Allah, orang kita semua macam main beberapa parcel, dia dah main juta parcel. Jadi the scale, the infrastructure needed untuk cater to that kind of volume, next level. And to make it work, another story altogether. Okay. Soalan seterusnya daripada saudara Mio. Apakah keputusan yang paling sukar yang telah dibuat oleh Tuan Nadir ketika mengendalikan The Lorry? Pada tahun 2020, pastinya semua melalui benda yang sama, iaitu COVID. Jadi yang menariknya tentang COVID ini adalah, kalau tengok kita masuk PKP March ke February? March 2020. March 2020 sampai ke Mei 2020, kami pada waktu tu boleh dikatakan sangat-sangat dalam kondisi tak tentu. Jadi kami terpaksa buat keputusan-keputusan sukar demi kelangsungan syarikat. Jadi pada waktu tu saya ada tim di Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Saya decide untuk cut Thailand. Dan juga saya decide untuk tim di Singapura untuk di-handle dari Malaysia. Kan? Jadi benda tu sebenarnya susah sebab kita nak let go orang dengan tak berjumpa, tak bersua, just online sahaja. Benda tu sebenarnya cold dan nampak seperti tak berhati perut. Tapi nak buat macam mana? Time tu COVID, memang tak boleh fly. Dan saya buat keputusan kenapa saya let go Thailand adalah kerana kami fikir-fikir daripada 4 negara ni saya boleh maintain 3 negara sahaja because of budget yang sedia ada. Right? Jadi sebenarnya itu keputusan yang sangat sukar, dan 2 bulan tu March ke April ni sebenarnya 2 bulan yang sangat-sangat sukar, sampaikan kita memang kerja dan online saja 24 jam, tak berhenti. Tapi itulah, kami sebenarnya tak nampak. That immediately after kita buat layoff apa semua, dan immediately after kita buat perkara-perkara seperti potong gaji, right? Terus e-commerce boom. Orang nak membeli online. Bila orang nak membeli online, logistik diperlukan.
Dan Alhamdulillah memang time tu tak sampai 2 bulan kot, kami kembali ke gaji asal. 2 bulan ya? 2 bulan. Jadi bila mana kami sangat-sangat bersyukur, bila mana ada syarikat yang betul-betul tersungkur pada waktu COVID, kami Alhamdulillah steady. In fact bukan setakat steady. Sebab kalau saya tahu apa yang berlaku kan. Pada waktu itu bukan sahaja dah tak payah potong gaji, tetapi warehouse Delory Malaysia, mereka berpindah ke warehouse sebesar 80,000 square feet? 150,000. 150,000 square feet dekat space U8 Shah Alam. Dan of course benda ni driven by consumer spending, orang ramai beli online apa semua kan. Cumanya lepas border dah dibuka, hidup manusia dah kembali normal, COVID pun dah orang kata apa dah menjadi sejarah. Dan of course reality kicks in. Ni soalan susulan lah. Jadi of course behavior manusia dah berubah, consumer dah berubah, less people buy things online. Jadi of course benda tu affect Delory. So mungkin Tuan Nadir boleh ceritakan apa yang berlaku selepas tersebut dan macam mana you adapt dengan that changes atau perubahan. So pada waktu ni memang saya termakan time ni adalah di mana kita bergerak dari pandemik ke endemik. Tak silap whatever lah. April 2022. Yep. April 2022 adalah satu titik dalam hidup saya di mana tiba-tiba kami punya sale menurun dan juga menurun. Boleh illustrate sampaikan mungkin pada Q4 2022 tu turun 50%. 50% daripada sebelumnya. Right? Of course, ini to be expected because bukan sekadar spending menurun. Bukan sekadar consumer punya drive untuk beli e-commerce menurun. Tapi competition pun tiba-tiba naik. Right? Because di waktu COVID, susah untuk kompetitor-kompetitor yang masuk. Tapi bila dah buka, orang banyak lagi lah kompetitor yang masuk. Bila spending turun, kompetitor masuk, harga turun, kami tak merasakan make sense lagi untuk berada dalam business tu. Okay. Jadi kami let go warehouse tu lah. Maknanya put aside ego, put aside pride, based on data and just cut it off. Yalah, kalau kita boleh maintain ego, lepas tu mati. Yes. Ya, sebab yalah saya sendiri pun pernah melakukan benda yang bodoh kan. Kita cuba sustain syarikat kan because of external factors. Usahawan ni dia ada satu semangat Malaysia boleh, dia terlebih. Kan, dia percaya dia adalah superpower. Dia boleh beat the market. Jadi ada usahawan yang sebegitu. Cumanya betul lah saya nak tahu kan macam mana Tuan Nadir boleh overcome that ego and buat decision yang orang kata apa memang pahit untuk ditelan, tapi at the end of the day you have to do what you have to do lah. Saya selama 11 tahun buat bisnes ni memang kita kena tepikan ego. Kita kena tepikan perasaan and literally just look at the numbers and our accounting. Kalau numbers say A, it's A. Numbers say B, is B. Numbers do not lie. Numbers do not lie. Yes. Tapi sebagai manusia biasa, kita teriak-teriak jugalah kan bila kena teriak-teriak lah. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Siti Karijah. Basically soalan ni berkaitan dengan macam mana Tuan Nadir, kalau dulunya di Malaysia Delory adalah orang kata apa market leader dalam segmen tersendiri. Now Delory berada di Indonesia, satu market yang 10 kali ganda lagi besar. Jakarta itself is the size of Malaysia in terms of population. Jadi bagaimana Delory compete dengan player-player yang lebih besar, player-player yang bukan saja lebih faham market tersebut. Of course you are competing with the local companies there. So maybe you boleh share. Jadi begini, saya memang sedar benda tu sebab kita masuk di Indonesia tahun 2018. So tahun ni adalah tahun ke-7 kami masuk. Dan kalau kita nak lawan company-company yang dah lama di situ, yang dah bakar duit selama 20 tahun, dah ada brand trust,
Dan of course player-player seperti Gojek yang dah ada app pindah rumah mereka tersendiri. Kalau nak lawan diorang head on sebenarnya susah. Right? Jadi no choice dekat Indonesia ni, kita kena cari niche yang profitable. Sebab kalau kita nak lawan mass market, probably kita akan mati. Right? Because diorang ni ada duit yang lebih besar dan juga resources yang lebih banyak. Okay? Jadi niche ni boleh jadi satu jenis servis. Niche ni boleh jadi satu tempat-tempat ataupun bandar-bandar yang tak dilihat oleh major companies. Jadi sebenarnya niches boleh jadi riches di Indonesia. Right? Kerana ada bandar-bandar ataupun di Indonesia kita bilang kota-kota ya. Kota-kota di Indonesia itu yang kayaknya underserved. Dan mereka walaupun underserved tapi ada duit. Faham? Dan disebabkan mungkin tempat tu tak berapa nak famous, tak banyak company masuk. Dan antara bisnes kita yang kita buat sampai sekarang adalah di tempat-tempat seperti Lebak, Pandeglang, Banyuwangi. Pernah dengar tempat-tempat ni? Tak benar. Tak benar. So ni kira market yang tak berapa ramai player lah pergi. Second tier ataupun third tier cities. Jadi kalau kat Malaysia ni you pergi Tapah, Teluk Teluk Intan, tapi Masjid Tanah. Teluk Intan sebab kita population 30 juta. Okay. The Teluk Intan of Indonesia ada population of KL. Faham. Macam itulah. Faham. So dia cukup market. Cukup daya membeli tu ada. Populasi tu pun Populasi sufficient. Okay. Alright. Mungkin boleh kongsikan lah satu dua orang kata apa tips ataupun tricks dalam memasuki market Indonesia. Kita go spesifik lah, bukan cerita market luar kan. Market luar ni kan you bagi jawapan general kan. So Indonesia ni kalau katalah hari ni All Star, kita punya penaja kita saya dah macam KJ dah sebut penaja apa semua so katalah All Star hari ni nak masuk ke Indonesia, apa the best advice you boleh bagi? Pertama sekali, All Star nak buat bisnes yang sama lah, iaitu tak kisahlah, investment. Anggaplah All Star ni whatever it is yang you have in mind, tapi sebuah syarikat Malaysia nak masuk ke Indonesia. Faham. Jadi begini. Pertama, of course, seperti mana saya test market dulu sebelum saya masuk ke Indonesia tahun 2018. Dan cara saya test market adalah saya buat, dan in fact benda ni ada dalam TikTok saya, boleh baca. Boleh tengok. Baca TikTok? Boleh tengok di TikTok saya. Okay. Nadia Syafiq. Saya test dulu pasaran, iaitu saya buat Google Ads di Malaysia. Saya buat Meta Ads di Malaysia. Saya rekrut beberapa driver lori di Indonesia dengan ada tim saya di sana. Beli SIM card, beli phone dan hubungkan di antara customer dan juga pengusaha lori tersebut. Dan buat benda tu amal jariah dulu, macam seperti mana saya cakap di awal podcast ni. Burn money dulu, maknanya burn marketing lah. Burn marketing dan tak ambil apa-apa margin daripada setiap transaction. Okay. Bila saya dah dapat confidence yang sebenarnya ada market, dan walaupun dengan ambil zero margin, dengan harga yang sebegitu, ada customer, maknanya kita dah tahu okay, ada potensi. Okay. Dengan sebab itu saya lebih berani untuk masuk ke dalam pasaran Indonesia. Tapi pokoknya Pak, pokoknya adalah kita harus ngetes dulu Pak. Ngetes. Bukan ngeteh Ngetes. Itu pertamanya. Nah, keduanya adalah kalau kita nak cari partner, dan of course benda ni mungkin penting juga, sebab the mindset of orang Malaysia bila nak masuk Indonesia mesti diorang akan kata macam mana nak kena cari partner ke kat sana. Betul. Ada beberapa mazhab berkenaan soal ini, tapi saya sendiri memakai mazhab yang di mana saya start dulu sendiri. Bila dah ada traction, bila dah ada sedikit branding, baru saya cari partner. Partner ni means local partner lah. Local partner. Okay. Alright. Tapi ada juga mazhab yang mengatakan terus cari local partner. Nah,
Problem dia dengan mazhab kedua ni adalah kalau kita kenal local partner ni 10 tahun, 20 tahun, lain cerita. Tapi kalau kita baru kenal dan kita nak bagi semua SOP dan semua kepakaran kita kepada dia dan kita tidak tahu sebenarnya apa yang akan berlaku dan kita pun bukan duduk di situ, kita trust 100%, it can be quite risky. Senang cerita, boleh kena scam lah. Boleh kena scam probably. Okay. Sebab itu in fact Dolori pun kami try untuk cari local partner di Indonesia. Tapi disebabkan traction kami belum lagi capai satu tahap yang boleh dikatakan membanggakan, partner kami tekan dan negotiate dengan keras lah. Jadi bila dia negotiate begitu, kita tak dapat kesefahaman, so kita break up. Right? Jadi apa yang saya buat sekarang sebenarnya, kami tak ada equity partner yang lain dalam Dolori Indonesia. Kami ada strategic partner. Nama company itu adalah Wahana Express. Okay, apa kenapa ia dikatakan strategic? Strategic partnership because ada kala dia perlukan lori, ada kala saya perlukan lori ataupun servis beliau mereka. Right? Jadi diorang ni saya bertemu dengan mereka dan ni mungkin seni berpartner juga. Sebab saya nampak yang mereka ini memang boleh bantu kita untuk scale up. Right? Basically mereka boleh bantu kita buka pintu. Tapi untuk buka pintu, kita kena berjumpa dan bersua dan berinteraksi. Because our first transaction, interaction was through a Zoom call. Tak boleh. You cannot build relationship pakai Zoom call. Tak feel. Tak boleh baca body language. Tak boleh baca. Semua tak boleh baca. Okay. Sebab time tu 2021, saya belum lagi dapat second dose vaccination. Okay. Sebab tu tak boleh travel lagi. Tapi the moment saya dapat second dose, moment saya boleh travel, terus saya pergi sana di November 2021. Dan ini mungkin lagi sedikit skill negotiation, skill membuat kawan ataupun skill mencari partner di Indonesia. Beli hadiah. Maknanya dengan orang yang kita nak berpartner ni, beli hadiah. Kita beli hadiah. Yes. Setiap kali jumpa ke one off? One off lah. Tapi of course itu adalah pembuka relationship. So orang Indonesia ni sangat appreciate benda tu. Bukanlah saya nak memasukkan beli benda mahal ke kan, beli betul-betul bakar duit. Tapi macam contoh, saya punya partner dekat Indonesia ni, saya dapat tahu dia suka sigar. So belilah sigar. Saya belilah sigar dan dia sangat appreciate benda tu sampai ke hari ni. Kebetulan Tuan Adi, saya suka sports car. Saya jadi tak nak berpartner dengan awak. Okay, so saya praktikkan benda tu sampai ke hari ni, sampaikan beberapa bulan yang lalu. Saya ada jumpa satu orang ternama juga kat Indonesia lah. Dan saya duk fikir-fikir, okay, saya tak ada waktu ni nak beli benda-benda yang macam lebih mahal. So saya minta staff saya pergi Holland Bakery. Holland Bakery ni bakery biasa je lah. Tapi disebabkan saya pergi jumpa dia dengan bawa Holland Bakery tu, dia punyalah appreciate. Sampaikan dia beritahu kat saya begini, Razi. Dia kata orang-orang yang nak jumpa dia ni sentiasa pergi kat dia, dia buat macam ni. Mau meminta. Tak pernah ada orang yang buat begini. Nak memberi. Okay. Memberi. So bila kita bagi hadiah kat dia tu, dia rasa macam kita nak it's a two-way relationship. Bukan sekadar nak meminta-minta. I add value to you first, I give value to you first, baru aku minta. Faham? So dalam jawapan yang diberikan ni, maknanya wisdom dia adalah be a giver first. Be a giver. Bagi hadiah, tak perlu mahal. Tapi yang penting kita fikir pasal dia dan of course kita kena tahu apa dia suka lah.
Contoh macam saya pernah berjumpa dengan satu company courier ni, saya tahu dia suka motor. So saya pergilah beli motor Harley Davidson. Mainan motor. Okay. Harley Davidson. Tak mampulah saya nak beli Harley Davidson. Saya pun boleh juga bawa motor. Resin? Ada. Ada lesen motor? B full B2. Okay. Okay. Saya rasa satu soalan yang light lah untuk kita dah sampai ke penghujung. Untuk yang mengikuti saudara Nadir Asyafiq di media sosial, mungkin tahu beliau ni adalah seorang pemain golf yang boleh kata level kerap jugalah. Tak power. Power tu saya rasa lagi power daripada saya tu for sure. For sure lah. Tapi itu bukan konteksnya. Itu bukan soalan dia. Soalan dia kan, ada orang kata main golf ni sia-sia. Ada yang kata sebagai seorang CEO ni kena main golf. Jadi sebagai seorang CEO yang main golf, mungkin Tuan Nadir boleh ceritakan the art or the wisdom behind golfing ni. Saya mula bermain golf setahun setengah lepas. Ya, setahun setengah, nak dekat 2 tahun lah. Saya rasa kawan yang saya dah buat dekat atas padang ni lebih 30 rasanya. 30 nak dekat 40 orang saya buat. Ni kawan kontak yang kita simpan nombor dia dalam telefon dan boleh bersembang. Dan ada buat deal? Deal ada. Ada yang dah ada deal, sumpah ada. Okay. Sumpah ada. In fact, saya sebenarnya dalam mazhab yang berasa that bukan sekadar golf lah. Apa aktiviti, tak kisahlah berbasikal ke, tapi sekarang ni orang lebih suka pickleball. Pickle ni memang the top spot lah right now sebab simple nak main. Is the new golf. Orang kata the new golf, tak payah spend 5 jam. Tapi itulah, saya traditionalist kot dalam benda ni. Okay. Tak suka ikut hype sangat. Right. Tapi of course it's one of the best ways untuk buat kawan lah, because apa yang saya faham, kadang-kadang court tu limited. Dulu court ni limited, space dia limited. Sebab only sekarang baru court baru buka. Tapi dulu bila court tu limited, kadang-kadang diorang akan buat sharing court tu. Maknanya diorang buat kawan baru, share court, main bersama dan buat kawan. Faham? Dan saya punya pendapat juga, kalau nak berbisnes dengan somebody, memang kena tengok dia di luar office. Seperti golf. Sebab golf ni perfect. Kadang-kadang saya pun kenal orang dan lebih faham orang bila saya tengok dia di lapangan golf. Contoh simple lah. Dan in fact, saya pernah dengar satu daripada mulut orang ni sendiri, dia kata begini. Dia kata, Nadir, it was because you were honest with your score and your strokes. Maknanya dia tak nampak saya buat apa. Tapi because saya honest, it gave me more confidence untuk buat deal dengan you. I see. Sebab golf ni sebab honesty. And kalau kau pukul 5 kali, lepas tu kau cakap kau pukul 3 kali, itu tipulah. Buat apa nak menipu? Kita tak suka menipu ni, Razi. Menipu ni benda yang tak best. Betul. Okay, interesting. Jadi bukanlah, yelah, sebab saya tak main golf. Walaupun saya bernetworking, tapi golf ni belum lagi lah. Kan? Saya merasakan golf ni macam buang masa. Nak kena spend sampai 6-7 jam. Berpanas, kan? Sedangkan kita nak bersukan ke nak dah bernetworking. Kalau nak networking je lah betul-betul. Tapi mungkin lepas mendengar perkongsian daripada Tuan Nadir tadi, InsyaAllah saya boleh mulakan dengan turun ke range tahun depan. Apa kata kau main pickle je? Aku rasa pickleball tu okay tau kau. Serius. Yeah. Okay, we can do that. Kau duduk di depan kitchen tu pukul. Itulah. Anyway, itu saja kita punya sesi pertama untuk Kejap Je Podcast. Punyalah kejap sampai nama podcast pun saya kena ingat. Anyway, at the end of the day, banyak wisdom, insight dan orang kata apa, perkongsian yang menarik yang telah diberikan oleh Tuan Nadir Asyafiq, pengasas The Lori. Kita doakan semoga penghijrahan beliau ke Indonesia ni membawakan hasil yang cukup besar, membawa nama The Lori yang dah besar ni menjadi lagi besar,
dan of course ultimately membawa nama Malaysia lah. Sebab you Nadir basically is our frontliners. You are the benchmark for all the aspiring entrepreneurs out there, especially from Malay community. So you cannot afford to fail, Nadir. Pressure kan. Okay, because you work best under pressure. I know that. Wow. Okay, terima kasih Nadir kerana sudi menghadirkan diri dan memenuhi jemputan podcast. Dan saya harap para pendengar dan penonton kita dapat mempelajari satu dua, especially CEO di bawah Scale Up Capital. Baik. Terima kasih. Terima kasih Razi, terima kasih All Star. Jumpa lagi insyaAllah. Tak ada muzik macam keluar sekejap.